Anda tidak perlu tukarkan kesemua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi, berapa banyak duit yang perlu anda simpan dan berapa banyak emas yang anda boleh simpan? Asas simpanan yang pertama adalah anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan, bukan hanya fokus pada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan anda. Duit yang disimpan di bank sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 ke 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di bank sangat mudah untuk keluar dan masuk dengan kadar dividen yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan gaji. Duit belanja hangus dan duit yang anda tahu akan digunakan dalam masa 2 tahun. Selebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tidak jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama anda simpan, semakin besar ia kehilangan kuasa beli. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas ini penting bukan sahaja untuk anda maksimumkan keuntungan, tetapi untuk mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk kukukan kewangan dengan simpanan emas, anda boleh isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.